Cubaan suara 1, 2, 3. Hello. Sekarang kita dalam rancangan apa TV3 tu? Bukan Maulidur Rasul, apa? Jejak Rasul. Tak ada skrip kan. Hari ni kita chill-chill je. Tanya Q dah kahwin Alhamdulillah. Kahwin baru. Sanding belah perempuan. Dia dah perempuan. Memang Memang plan nak buat ke? itu mak mertua aku dah niat. Dari first kahwin tu lah niat je. Sebenarnya adik ipar aku kahwin. Adik ipar aku kahwin. So maknanya kenduri tu aku untuk memeriahkan majlis lah orang kata. Sebab mak mertua aku dah niat. Oh, patutlah pakai baju My Chemical Romance. Itu semua aku tiru Blood Brothers punya template. Cuma tie aku tak boleh lah tak pakai kan. So time tu jumpa yang warna merah. Warna merah maksudnya. Hampir sama dengan catering punya baju tau. Sumpah. Cuma dia tak tie. Buat kat mana? Ni buat dekat Eco Hills semuanya. By the way, Tania Sanding. Sanding. Kahwin baru tu salah faham. Merisaukan. Okay. By the way, kita buat podcast ni dekat depan Masjid Putrajaya. Kalau korang boleh tengok belakang tu. And suasana malam ni agak riuh sikit Meriah dengan anak-anak kecil. Betul. Rana-rana. Ui, abang ni top air. Banyak balik. Mana? Dia dah top up balik. Ni bukan ditaja. Betul. Tapi dibeli. Abang-abang yang jual kat sini. Nampak lampu biru je lari. So black market. Sial lah. Aku sebenarnya awkward lah. Awkward kan. Awkward dah lama. Dah lama tak depan ni lah. Dah lama tak keluar dalam video. Satu. Dah lama tak jumpa Man. Last kita orang deal. Beli Sporim. Aku iklan di Facebook. Dan buyer dia adalah dia. So awkward sikit lah. Betul. Tapi okey lah. Kalau buat benda-benda macam ni, kita akan jumpa balik semua kan. Betul. By the way, Q, thank you sebab sudi join yang kali podcast aku kedua ni. yang Betul. ada video lah. Kali ada video. Sebelum ni just dalam Spotify je. Kali ni depan kamera. So, how's life? So far, masa episod sebelum-sebelum ni yang tak ada video tu, aku menganggur kan. Sekarang aku dah bekerjaya. Aku kerja dekat KL. Pulang balik Putrajaya KL. Tak penat Penat. Tapi disebabkan nak meneruskan hidup dengan adanya seorang putera. Kita kenalah kan. Betul. Kita kenalah Kena adab lah. Ngadap lah benda-benda macam tu. Ketua keluarga katanya kan. So far kalau benda-benda lain aku rasa okey je. Buat masa sekarang aku lebih kepada fokus kat isteri dengan anak. Betul. 3 tahun yang lepas kau menganggur kau kata. Menganggur. Dibuang kerja. Betul. Katanya fokus dengan band. Tapi persoalannya Q. Ini yang bahaya. Ini bahaya. Apa yang terjadi sebenarnya dengan QTR Music? 3 tahun lepas kalau korang dengar podcast yang 3 tahun lepas tu kat Spotify, Q ada kata yang album is on the way. Ada 10 lagu yang akan aku buat seorang diri lah. Untuk pre-pro, untuk recording nanti adalah bandmate yang akan record lah. So far, apa yang terjadi sebenarnya yang QTR? So lagu still aku buat. Lagu masih lagi recording, aku yang buat seorang. Untuk bandmate masing-masing sekarang dah sibuk.
Dan mostly kan bandmate aku semua pakcik-pakcik aku kan. Ada 2 pakcik aku, satu drama tu drama kawan pakcik aku. Okay, yang for sad, berita yang paling sedih lah, yang aku rasa benda ni boleh je nak carry on, tapi disebabkan aku tak tahu lah, malu ke apa kan, pakcik, salah seorang pakcik aku tu divorce. Divorce lah. Sebab tu aku nak cerita pun macam tak best lah. Tak boleh cerita secara dasar je. Kalau deep dive agak ada iklan jap. So kat situ aku dah rasa, sebenarnya aku dah biasa main banyak band. Cumanya kali ni punya band, sebab dia special project yang aku akan main lagu pop je. Bila benda-benda pop rock lah, bila dah jadi benda macam ni kan, sebenarnya boleh je nak carry on. Kita boleh lah treat as a friend kan. Betul. Tapi sebabkan dah susah nak contact, so aku rasa macam hilang sayap lah. Kalau dari segi QTR susah nak contact, tapi Abang Ipang kau kan, pakcik kau kan, kalau dalam segi family ke memang tak jumpa ke? Tak ada borak ke? So far pakcik aku ada datang, cumanya aku tak ada terserempak pun. Dia tak ada buka, kalau jumpa tak ada buka topik pasal QTR langsung lah. Kalau jumpa maybe ada lah. Tapi masalahnya sekarang, bila WhatsApp pun scene. Faham. Orang lain akan jawab. Orang lain akan jawab. Cuma dia scene. Faham. Kat situ sebenarnya kalau ikut aku punya ego, aku boleh je nak cari replacement. Dia main apa Q? Dia main gitar. Lead gitar. Sebab aku main second gitar kan. So bila tempat dia boleh di-replace, tapi makan masa lagu banyak yang lagu aku tulis dekat nak buat album tu, banyak dia punya lead tu kena dengan dia. So kalau aku ambil orang lain, ibarat macam AI yang main. Tak ada soul. Faham. Tu lah. Tapi tu lah, tengoklah macam mana in future. Macam aku gerak solo ni sekarang ni. Kau tengok band Danish tak? Danish ID. Gempak ke Band ID. So far band genre yang dia bawa tu so far sekarang, kalau kau ikutkan international level kan, kita dah standard international dah. Cumanya dari segi kat sini mainstream semua lagu-lagu yang jiwa. Faham. Aku tak nak adjust sebab even lagu Indonesia yang makin-makin Indo tu semua lagu yang macam lagu healing-healing orang kata kan. Betul. Lagu kedai kopi. Macam mana pun Indonesia buat, kita orang Malaysia tetap akan boleh accept. Betul. Tapi bila orang Malaysia sendiri buat, kenapa orang Malaysia sendiri tak boleh accept? Kat situ tu persoalannya. Itu pelik. Betul. Hari tu 3 tahun lepas tu kau ada buat macam join live. Live apa orang kata? Yang tu aku join live akustik ruang kot. Lokasi. Sorry. Salah buat research sikit. Okay. Aku pun dah lupa sebab lama lokasi sangat. Okay. Memang betul kau buat seorang ke sepatutnya ada band-band sekali? Asalnya full line up full line up, kecuali drum tak silap aku. Drum tak ada. So bassist dengan lead gitaris ada. Sepatutnya lah. Masa hari kejadian tu, cerita sikit. Masa hari kejadian tu kita orang dah praktis lah. Praktis. So main akustik ni kira jimat lah sikit. Kau nak book studio kan, main dekat rumah je. Last minute akustik ke sepatutnya? Itu undangan. Memang orang kata apa, dah lama lah dapat invitation tu. So sepatutnya bukan akustik pun lah. Sepatutnya akustik. Memang akustik. Kiranya macam nak tiru ni lah. Dia akustik tapi sebenarnya akustik. Bukan kau seorang lah. Bukan aku seorang sepatutnya memang bukan aku seorang. Tapi pada hari tu ada kematian lah. Nenek gitaris aku meninggal. So aku cakap dengan diorang, so macam mana, nak carry on ke nak cancel kan?
Lepas tu pakcik aku seorang lagi cakap, kenapa kau nak cancel? Kau carry on je, kau boleh main seorang kan. So aku pun dah practice. Okay lah, aku cakap dengan organizer, aku pergi seorang. Masa tu bini berani aku baru pregnant kan. Kiranya sickness dia sampai lah. Aku macam mana nak pergi ni kan, dengan keadaan bini aku macam ni. So far Alhamdulillah bini aku support. Aku ingat sini nak pergi Damansara tu dekat. Aku tak menyumpah tak tahu pula kena lalu airport Subang semua tau. Lah aku pergi, aku dah menyumpah belum sampai. Tapi masa sampai tu bini teman lah time tu. Masa tu tak ada anak lagi. Masa tu aku anak dalam perut lah. So masa tu memang sickness lah. Bini aku sebelum aku nak show tu muntah semua. Aku dah macam mana aku nak perform ni kan. Aku dah fikir lah tak dah rinsing lah. Tapi bila fikir balik, aku dengan wife aku fikir balik, dah jauh ni man, kita orang jalan kan. Dah separuh peta lah bagi aku. Dia minyak lagi. Dia minyak lagi. So carry on je. Aku cakap dengan organizer. Patutnya QTR ni as a band. Tapi sebabkan ada kematian semua, aku jalan solo. So organizer dia cakap apa? So organizer tak ada cakap apa-apa. Dia cakap kau nak carry on, kau boleh carry on lah. Selamat okay. Lepas tu masa tu ada cabut undi. Okay, aku siapa nak start dulu semua ke apa? Aku mengharapkan aku yang second last atau last lah. Aku diundi, aku yang first perform. Aduh, koyak. So aku macam gabra tak gabra. Tapi sebab aku starting, aku tak ada rasa takut sangat. Sebab aku dah biasa kan. So tu lah event tu. Carry on dah. Tapi terima kasih kat wife aku lah. Support. Masalahnya kalau dia support sampai aku nyanyi kita balik tak apa. Ni support full event. Oh ya. Kita orang support dia full start event. Dia start apa event tu? Time tu patutnya start pukul 8 tak silap aku. Lepas tu postpone sejam. Macam tu lah. Ni adik, ibu. Pergi kat ibu cepat. Sini. Ibu panggil. Cepat lari. So payment dia ada payment ni? Yang tu ada payment. Tapi tak nak beritahu. PNC lah. Okay, faham. Sebab duit pun aku makan seorang. Elok lah makan seorang sendiri. Sebab tu banyak band pecah man. Sebab sepatutnya pergi bertiga. Payment 3, pecah 3. Tapi payment tu aku dapat seorang. So Alhamdulillah. Diorang kena faham kan. Engkau adab apa? Sebab masa tu aku fikir juga, selama aku tak register MSCP, RPM kan. Kalau aku register, mau diorang claim mu. Aduh. And then aku ada tengok ada research sikit IG QTR kan. Lepas hashtag live lokasi tu ada Magnificent. Magnificent last 8. Tu last. Itu Magnificent last yang QTR perform. Tapi kita orang tak dapat perform sebab time tu nenek aku meninggal. Nenek aku pula meninggal. Banyak auto dugaan itu bila time nak buat tu memang perform. Memang aku rasa macam tapi time tu aku dah dapat rasa lah yang aku tak boleh perform hari tu. Sebab apa, masa kita dah praktis tau. Semua dah statement nak pergi. Ni dah nak pergi ni. Aku dah ambil bag. Tapi masa tu aku ingat lagi, aku pandang gitar tu aku rasa macam aku cakap berat lah. Aku tak boleh nak bawa kau sebab aku rasa hari ni tak boleh pergi. Aku dah rasa dulu. Lepas tu masa tu aku dah mandi, nak siap, nak gerak. Tiba-tiba bapak aku WhatsApp. Cakap nenek dah nazak. Nenek dah meninggal. Masa tu pukul 10 lebih lah. Macam tu kan. Aku dah boleh agak lah. Lepas tu time tu aku cakap dengan diorang. Aku cakap dengan organizer. Aku cancel sebab aku bagi slot tu kat orang lain. Dan aku pergi ni lah terus siapa tengok nenek aku. Ganti slot?
Oh, aku tak sure. Mana yang cepat. Kat situ memang banyak band. Dalam Magnificent ni, dia bukan ada 1-2 band dia ada 200 band dalam tu. 200-300 band ada dalam tu. Maybe band Eddie pun ada dalam tu. Ini untuk exposure lah sebenarnya. Untuk yang band-band baru, mana yang nak naik. So far sekarang Magnificent dah tak ada. Tak ada? Magnificent dah tak ada. Last tak silap aku tahun lepas kot. Sekarang ni ada event baru, Rising Fest. Apa pula tu? Dia organizer Arif Buamah. Dia akan naikkan band-band baru ni. Dia punya sistem memang sistematik lah. So kalau apa-apa, mana-mana yang band baru nak join, aku showkan korang check dekat IG. Aku lupa. Rising Fest BKL. Okay, nanti aku akan letak lah gambar kat depan ni. BKL organizer. Nanti dia akan upload lah untuk cari band untuk gigs. So kalau korang nak exposure kan band-band korang, boleh DM ataupun check out dia punya Instagram. Check out dia punya Instagram. Kat situ ada contact. Betul. Bestnya Rising Fest ni, satu masa dia akan buat carnival. Dalam carnival tu dia buat kat atas My Town. Setahun lepas dia buat kat atas My Town. Rooftop My Town, 4 stage, 4 genre. Genre kan. Ada, aku rasa itu Eddie ada. Eddie sebab aku pun bangga lah sebab member kan. Dia dah boleh pergi jauh. Sebab dia, bagi aku dia pilih genre yang tepat. Betul. Dengan zaman sekarang ni lah. So dia orang boleh fly jauh lah. Dah pernah pergi Singapura kan. Sekarang ni dia nak pergi Indonesia kan. Ya kot. Baru ni ada tengok pergi Bali tak silap aku. Itu best tapi lah. dekat Indonesia band tu memang betul-betul orang pandang tinggi tu. Ya betul. So maknanya QTR tak pernah buat any live perform kat live show ke apa? Susah nak cakap. Maybe kalau aku buat comeback pun, aku akan buat live akustik dekat KL. Dekat Putrajaya maybe ada kot. Dekat ni apa yang kita buat podcast tu, tempat tu. Kat mana? Box KL tu. Box KL dekat KL. Box KL kat sini. Ataupun ada stage lah. Tapi tak sure lah. Tapi banyak yang macam kafe-kafe okey lah ada. So aku tak boleh lah bawa lagu berat-berat mainstream. Aku kena bawa lagu-lagu baru lah. Kalau korang dengar lagu berubah tu, Q ada scream Itu dulu lah. Sekarang tak ada scream. Tak ada scream lah. Album macam mana? Yang 10 lagu tu apa cerita? Album tu baru siap 2. Baru siap 2 pun tak siap sepenuhnya lah. Dalam 70% lah. So cerita sedih dia pula masa nak record album tu. Aku dah tak banyak show tau. Bukan tak banyak show. Masa anak aku lahir, aku minta organizer cuti 6 bulan. Lepas aku nak fokus dekat anak lah. Bila anak aku dah 6 bulan, aku jumpa lah kawan aku Ipan. Family Ipan, Mak Ipan lah. Mak Ipan kan pengasuh. So aku hantar anak aku dekat Mak Ipan. Then lepas tu, lepas 6 bulan tu, organizer contact aku balik. Q, kau nak perform ke tak kan? So aku minta cuti lagi. Cuti dah setahun. Organizer pun macam ngirap. Cuti dah setahun. Bila minta tangguh, lala event tu pun dah habis. Dah bankrupt ke? Dia bukan dah bankrupt, dia cuma nak rehat lah. Sebab sekali gig, sebab dia Sabtu Ahad tau. Contoh lah, kalau kau book Januari, Disember dah penuh. Untuk tahun 2026 maknanya ramai gak 2025 macam tu lah cakap. So dia last tak silap aku Disember. Dia tahun ni bulan 5 macam tu kot. Aku dah tak dapat join lah. Sebab time tu masing-masing busy lah. Aku pun busy dengan anak. So aku fokus dekat rumah lah. Bukan kena band Lepas tu yang cerita sedih tu aku nak cerita. Biasa lah kita bapak kan. Dalam kadang-kadang
anak tu bagi rezeki. Anak aku ni dia lain sikit. Masa aku tak ada kerja, ingat tak? Aku kena buang kerja tu. 3 tahun lepas ni. Cerita tahun lepas. Masa aku kena buang kerja, 3 tahun lepas. 3 tahun lepas. Masa tu aku hilang arah lah. Aku jadi Grab rider sepenuhnya. GrabFood. Buat GrabFood. Kebetulan lagi sebulan anak aku nak lahir, aku dapat kerja tau. Okay. KL. Kerja yang KL ni. So memang rezeki, aku tumpah rezeki anak lah. Lepas tu itu rezeki lah. Cerita pasal rezeki. Ya, kita biasa lah bapa. Kadang-kadang kita ada masalah kewangan, tak boleh lari lah. 5 tahun pertama mesti kita kena uji kan. Aku tak tahulah mana silap aku, ada dosa aku kan. Sampai lah aku kena jual yang gitar yang aku iklan tu. Dengan harapan tu kan, aku terkejut saya. Ya betul tu. Time tu jangan cakap gitar je, barang studio semua barang studio semua dah tak ada. Dah tak ada. Sekarang ni dah ada balik. Dah ada balik sikit. Cumanya tak complete lah. So aku buat mana yang ada lah. Sekarang masa tu aku ingat lagi, barang studio aku dah jual. Tinggal gitar. Okay. Gitar tu asalnya aku letak bawah 1,000 tak silap aku. Tapi harga dia memang harga Mercedes. Faham. Dia spek Honda tapi harga Mercedes. Harga Mercedes. Tapi tu lah, tak ada rezeki lah. Aku tahu lah dekat marketplace. Brand apa Kip? Paul Reed Smith. Orang panggil PRS lah. Sebab gitar tu dah tak ada tau. Gitar tu dia company tu kena samai dengan Gibson. Sebab tiru model. Tapi Paul Reed Smith tu memang famous. So masa tu aku macam berbelah bagi lah nak jual. Dengan harapan tak nak ada orang beli, aku taruh harga tertinggi. Aku taruh 1,200 kot. Sekali ada orang putih PM aku. PM aku dia cakap nak beli untuk hadiah anak dia. Aku pun macam, wish, nak tolak kan. Lepas tu tiba-tiba dia macam dia nak tahu spek. Aku cerita lah, spek memang high end lah. Aku dah set up semua kan. So dia setuju. Ni legit punya orang ke? Legit lah. Mula-mula aku ingat scammer. Dah lah aku cakap barang ni tak boleh nak post. Boleh COD, tengok barang depan mata. Okay. Dia deal dengan aku kat Dipas. Dia rupanya dia lecturer music dekat ni lah, kat Cyberjaya. MMU. Rasanya. Lala dia nak belikan anak dia. So aku pun pergilah dengan bini aku COD dengan anak aku lah. Jual lah. Jual man. Allah. Masa aku terima cash tu, memang aku rasa sonok. Cash kan. Dalam kereta nangis. Tipu aku tak nangis. Ya Allah, nangis. Nangis Roman. Sebab tu gitar last aku. Aku memang ada gitar akustik kat rumah. Tapi bini aku lah yang menenangkan. Masa tu aku nangis gila tu. Nangis teriak lah. Nangis macam tu lah. Nangis yang tak ada bunyi. Aku nangis sebab time tu kita nak pergi makan. Time tu aku makan kat Muni Discovery Cyber lah, yang buka kan. Belakang tu. Daripada Dipas tu sampai Muni Discovery aku nangis. Ya Allah. Aku nangis memang nangis yang tak bunyi. Faham. Tapi time tu anak aku dah faham. Anak aku dah faham. Dia tengok aku nangis kan. Aku tak tahu lah. Motor kalau aku jual aku tak nangis. Ini gitar. Gitar ni aku nangis lah. Bini aku kata relax dulu dalam kereta. Lama kah? Dalam sejam macam tu. Diam dalam kereta. Pergi makan. Tapi memang esok dan selamanya akan menghantui lah. Memang aku tiba-tiba aku dah delete tau. Gambar. Semua gambar gitar aku tangkap. Yang dengan gitar tu aku delete. Ini macam break up tu. Ya. Tapi tiba-tiba keluar kat story. Puas apa? Story tu yang beli tu. Bukan tak? Yang throwback tu. Tiba-tiba kan dia ada throwback kan. 3 years ago semua tu. Keluar gitar tu. Aku cari juga. Kadang-kadang aku macam pergi marketplace. Sebab aku tahu kedai gitar dah tak jual. So aku check kat marketplace. Ada mal. Berapa? Tapi harga dah mahal. 3,000, 3,500 kan. Aku macam uish. Tapi aku ingat lagi gitar tu
Aku pakai duit KWSP. Time COVID. Masa tu bini aku memang susah nak bagi aku beli gitar sebenarnya. Masa tu dia bagi tau. Sebab orang kedai tu cakap, you punya husband pandai. Gitar harga gitar Honda. Sebab gitar tu B-stock tau. Gitar display. Sebab dia dah tak keluar kan. Gitar tu dia kosmetik je lah dekat kedai tu. So aku nak gitar tu. Lepas tu dia tunjuk kat aku, okay. Aku tukar tali semua. Memang nampak baru lah. Dia cakap, husband you pandai lah. Beli kereta Honda harga Mercedes. Sebab market harga tu 3,000 lebih macam tu lah. Aku dapat 1,500. Jackpot lah. Separuh harga kan. So aku ambil. Time tu bini aku tak marah. Tu yang gitar tu moment lah. Pelik lah bini tak marah tu. Sebab selama ni dia akan bising tau. Aku nak beli tu, nak beli ni. Gitar lah tu utamanya. Tapi hari tu dia tak marah. Aku rasa macam gitar tu penuh makna lah. Betul. Gitar tu penuh makna. Kalau boleh lukis gambar bini aku lukis tu. Lain macam. Kalau lukis aku rasa lagi naik harga tu. Tapi nak jual lah susah. Gambar bini aku kat situ. Aduh. Berapa kau rasa macam nak siapkan album kau tu kan? 10 album tu kan? Berapa modal perlu kan? Kalau ada orang investor yang boleh support kan. Dengar ni, siapa-siapa yang nak sponsor lah. Dia macam, dia tak kisah ada orang kaya ke apa. Aku tak kisah. Kita orang perlukan dalam 15,000 je. 15,000 siap 10 lagu, siap mixing, siap master. Lepas tu kita orang janji, bolehlah bayar installment ke apa kan. Nak bayar balik ataupun nak sponsor dengan seikhlas hati. Kita orang accept kan. Lepas tu andai kata lagu tu ada yang hit ke apa, itulah duit kita orang boleh rolling untuk buat next album kan. Next album ke apa. Tapi aku rasa rolling tu dah Q-Remedy dah stop sampai situ lah. Maybe aku akan buat lagu sendiri lah. Maybe aku buat lagu untuk orang lah. Aku dah sebab ni pun satu sebab kak. Dulu kita bujang. Betul. Bila kita bujang kita ada ni masalah orang yang buat lagu lah. Bila kita bujang, kadang-kadang kita ada gaduh dengan awek. Betul. Ilham tu datang bila gaduh dengan awek. Kau faham tak? Faham. Bila kau dah kahwin, kau takkan ada masalah. Kau memang bergaduh dengan bini kau. Tapi dia takkan ada ilham tu sampai. Faham tak? Sebab duduk serumah. Tak ilham rasa tu takkan sampai. Sebab kau tak ada drama-drama yang macam kau call awek kau tak angkat. Tiba-tiba off phone kan. Okay. Dalam penulisan aku tu dia memberi kesan sebenarnya. Kalau lagu cinta dia. Tapi bila dah kahwin ni, macam dulu aku dah cakap. Aku punya tulisan aku dah nampak ke arah-arah ketuhanan lah. Tapi aku nak rock lah. Rock tu tak rock lah. Buntu lah genre kau ni. Aku dah, bila aku tulis, yelah aku tengok macam lagu Berubahan, Bunga Yang Merah, kawan. Macam asal ayat tu keluar otak aku. Tiba-tiba apa? Biar kau mati dengan terus mencoba tu semua kan. Tu aku rasa macam shit lah. Asal macam tulisan aku dah lain tau. Kiranya dia dah tak relate dengan loving-loving lah. Faham. Betul. Macam lagu baru yang aku bagi kau dengar teaser kan. Kau tengok ayat first dia. Sekecil mata saya terbang, seluas opera dunia. Tu awak itu kau tulis tak? Aku masa tu aku imagine, kau tahu kalau cerita Nabi ke yang Mekah, burung datang yang selamatkan siapa? Aduh, Muhammad ke apa? Yang burung ababil. Burung ababil. Cerita tu aku tulis pasal cerita tu. Okay. Dengan dua rangkap tu je. Kan? Lepas tu kalau kau dengar kalau kau dengar dengan kau dengar betul-betul ayat tu, semua aku ikut
based on story tu. Tu aku cakap Mal, tulisan aku pun tak terfikir kenapa macam aku dah kebawa ke situ. Adakah hidayah dah sampai? Hidayah sampai. Aku takut kan kadang aku tulis betul ni kan. Sekarang aku takut dah aku geng-geng makrifat ke apa ke. Jangan tu. Itu yang terlintas lah. Terlintas bila aku ingat balik cerita-cerita zaman budak-budak kan. Orang cerita pasal Nabi semua kan. Aku dapat kat situ. Faham tak? Mentang-mentang Hijaz nak comeback semua. Tu lah. Tu yang aku fikir 3 tahun lepas aku pernah cakap takwa kau tu mungkin ada bukan kau wujud. Ada genre takwa kau. Kau tengok ucap sekarang dah ada nasyid. Ya tu. AI buat kan. Boleh jadi. Kenapa kau tak settlekan album kau guna AI je? Bagi aku dunia dah maju. AI ni bagi aku AI ni dia membantu. Bantu instrumen je dah. Instrumen tak boleh dapat apa yang kau nak. Oh ya. Sebab AI ni adalah, kalau kau perasan, mana lagu yang AI tak hit? Even lagu Zaira Karina tu pun boleh hit kan. Betul. Sebab AI ni hit maker. Memang kau dengar lagu tu sedap, tapi dia tak ada soul. Faham tak? Tak ada jiwa. Faham. Okay, itu satu lagi, cuba kau main live. Aku rasa tak akan dapat tak sama Tak akan dapat sama. Note dia lain dia ke? Sebab bila kau tulis, even kau tulis kat situ verse, chorus, dia akan nyanyi straight. Dia akan jadi cacat. Dia tak ada lagu. Sebab tu aku cakap tak ada soul tu. Dia nyanyi tak sepenuh hati. Sebab bila robot nyanyi akan straight. Betul. Dia akan sambung kan. So lagu dia jadi macam tak best lah. Tapi bahayanya dia AI ni akan banyak band mati lah sebab AI. Berjadi tu. Dia kalau cerdiknya kita gunakan untuk kita punya reference lah. Sebab kat situ dalam tu banyak reference kan. Cumanya jangan berharap sepenuhnya lah. Betul. Tapi aku tengok semua dah mengharapkan sepenuhnya lah. Tu lah. Tak boleh nak buat apa lah. Aduh. Harap tu je lah. Sebab sekarang ni ada pasal isu pasal royalty. Okay. So pasal royalty lah. Aku harap AI punya music tak dibayar. Kesian lah yang orang buat lagu. Tapi kalau nak cakap AI tu hitmaker, kau buatlah lagu rap macam mana pun, aku boleh jamin K-Click pun kalah. Ya doh. Betul doh. Eminem pun kalah doh macam tu. Betul. Hey. Sebab yang Evan yang berbayar semua yang hit. Betul. Dia yang free full version tu semua sampah. Serius aku dengar sampah. Aku boleh ambil part by part dia. Bila kau dengar yang bayar kan, yang berapa dolar lah, tak silap aku, $30 tu berapa bulan lah. $60. Sebab aku pernah subscribe sekali. Aku saja nak dengar yang full version kan. Gempak tu kan. Gempak. Sebab tu aku masukkan music je. Lepas tu nanti kan dia ada macam voice tu kan. Aku nak yang AI tu nyanyi macam mana, aku nyanyi dulu. Okay. Nanti dia ikut. Yang kau hantar aku tu, kau dah nyanyi dulu dah. Aku nyanyi dulu. Sebab nanti muzik masuk, dia takkan ikut muzik tu. So faham. Aku nyanyi. Okay. Bawa suara dia. Kalah aku tu. Ya tu. Lunak tu. Aku dengar aku pasal kat radio tu. Aku cakap dengan kau. AI dah. Dia teaser. Teaser lah. Tapi ada yang full lah. Full. Tu macam aku cakap ni. 70%. Lagi 30% tak siap lagi. Faham. So maknanya kau akan teruskan lah muzik kau ni. Aku rasa aku akan terus lah. Aku akan terus buat. Buat macam maksudnya aku buat lirik. Muzik tu susah sikit. Kadang-kadang melodi datang sekali dengan lirik kan. Betul. So aku akan banyak simpan lah. Aku rasa aku dah sesuai jadi Ramli MS. Aku cuba lah. Sampai bila nak perap you? Aku panggil Dayano Faiza nyanyi ke. Aku ada ke cita-cita tu kan.
Sebelum ni pun aku dah tanya bini aku ke. Aku ada lagu-lagu cinta-cintun lah. Aku tanya bini aku siapa yang boleh nyanyi kan. Yang struggle nak jadi artis. Tapi tak boleh buat lagu. Tak ada lagu hit kan. Tu yang bini aku ada suggest tu. Tapi ada lah. Aku tak berani nak approach lagi. Kenapa tak? Sebab dia dah ada dalam industri dalam kepala aku duit pun tengah tak ada. Tapi kalau produce nak buat lagu kan, kat studio dia pakai duit kan. Kalau aku panggil dia nyanyi kat rumah tak apa. Cumanya tak berapa nak okey sangat lah. Sebab itu boleh jadi demo lah. Macam tu je lah. Itu video cover kau ada satu keluar kat FYP aku. Tapi satu lah. Kenapa kau tak teruskan macam konsisten buat? Sebenarnya TikTok tu aku nak buat affiliate. Tapi aku tak tahu. Elok cover nak jual penyapu pula. Aku nak try lah. Okay. Market ni kan. Sebab aku dah recommended dekat Facebook je. TikTok dengan YouTube pun aku akan datang, aku rasa aku buat. Tapi aku tak tahu lah nak buat music ke. Dulu aku nak buat ni TikTok dengan Threads, aku nak buat music education. Tapi bila aku buat music education ni Kang, bila complicated sangat, orang takkan faham. Orang music je akan faham. Nanti mesti ada yang komen, kau macam faham lah. Tu lah. Kadang-kadang dia macam, apa benda ni? Ni apa benda? Spektrum lah apa lah. Aku takkan nak ajar benda-benda yang tak tahu kan. So aku tak tahu lah. Boleh jadi content creator, buat rancangan masak ke. Aku tak tahu lah. Jauh bidang. Podcast pun ada terlintas dalam otak aku. Buat lah. Cumanya tu lah. Aku tak boleh buat seorang. Okay. Sebab aku hosting, aku tak berapa sangat. Aduh. Boleh nyanyi kalau kau cerita pasal gadget untuk ni, aku boleh provide. Aku boleh macam ni kita buat macam ni. Daripada visual kena buat macam ni. Aku ada fikir lah benda-benda tu. Dari segi nak jadi host ni aku tak berani sangat lah. Faham. Di balik tabir aku okey. Aku plan macam nak tukar mic lagi. Ada suggestion tak? Mic mic kalau kau pakai interface ni. Kalau interface ni aku rasa kau pakai SM7B okey. Faham. Maknanya mic kena benda ni kena mahal baru mic tu function. Tak juga. Dia mic mahal. Selalunya memang takkan ada masalah. Tapi aku boleh suggest ke originalnya. Itu okey tu. Kalau aku nak buat review, aku mesti buat review. Aku okey. Man besar. Accountant. Kalau original dia mahal sangat. Betul. Original 80% 90% beza. Ya tu. Jauh sangat tu. Aduh itulah. Tengok macam mana. So, nasihat you tu macam budak-budak yang baru nak join, aku nak buat band lah. Lepas ni kan, nasihat kau boleh bagi? Susah tu. Nasihat aku kau buat je. Kalau kau minat benda tu, kau buat. Kau buat. Lepas tu kau praktis. Kalau kau boleh pergi seorang, kau confident, kau pergi. Tapi masalah band ni adalah masalah nak buat lagu ni sebenarnya. Kalau band members lah. Kalau solo, kewangan lah. Faham. Kat situ lah. Lepas tu kau kena rajin cari show. Sebab bagi aku sekarang ni nak jadi famous lah. Kalau nak cerita nak jadi famous, tak semestinya kau jadi artis. Betul. Kan? Sebab kalau kau jadi influencer sekalipun, kau jadi penyanyi TikTok pun, kau dah boleh jadi famous lah. Tiba-tiba kau boleh keluar ni apa yang Alpha tu. Rancangan apa lah tu? Lama tak ingat lah. Aku pun tak ingat. Kalau kau tak boleh masuk yang rancangan Alpha tu, kau boleh masuk Big Stage. Big Stage kan kena 1 million follower. 1 million follower. Kau tengok, based on bukan bakat, based on followers. Betul. Lepas tu dah tua tu, kau jangan risau. Kilauan Mas ada.
Kalau untuk Gegar Bagazang, kau kena jadi artis dulu. Kau tak laku baru boleh jalan kan. Betul. So itu lah. Dia banyak sekarang. Anak aku tu dulu tu nanti dah habis ngaji, dah khatam esok. Aku tak tahu lah. Aku ikut dia. Dia nak main band ke nak jadi solo? Itu nanti next podcast saya akan cerita. Okay, thank you Q. Alright. Sebab sama ni aku tertanya-tanya apa yang jadi dengan band kau. 3 tahun tunggu. Betul. Aku excited masa buat podcast kau tu. Album dah keluar. Nah, tak ada apa. Aku boleh lah keluar teaser nak bagi dengar. Tapi nak keluar full tu belum lagi lah. Okay, faham. Okay. Duit dah standby you. Duit album. Duit kena standby. Okay. So, thank you Q sebab menjawab semua soalan aku. And kau tahu aku dah jadi bapa orang. So, next podcast aku nak kau bagi aku tip sikit lah menjadi seorang bapa kan. Tips Okay, boleh kot. Right. See you guys on the next part. Ciao.